Okey, selamat kembali semua. Hari ini, anggap saya ni macam jurulatih anda. Kita akan sama-sama selami buku panduan permainan kita, di mana kita akan tingkatkan kebulihan ejen AI anda bagi dia tangan untuk berinteraksi dengan dunia sebenar. Dah sedia? Jom kita mula. Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah LLM atau model bahasa besar boleh cipta puisi yang begitu indah yang menyentuh perasaan? Tapi bila kita suruh dia buat kira-kira mudah macam 57 darab 134, terus dia gagal? Inilah paradoks yang kita nak selesaikan hari ini dengan satu konsep yang kita panggil alatan atau tools. Okey, ini dia idea utamanya. Cuba bayangkan LLM ni macam satu otak yang sangat genius. Dia memang hebat bab bahasa, kreativiti, pemikiran abstrak, memang power. Tapi masalahnya, dia tak ada tangan. Maksudnya, dia tak boleh buat tindakan yang betul-betul tepat kat dunia nyata. Contohnya, matematik yang jitu atau berinteraksi dengan aplikasi lain. Inilah had yang kita nak atasi sama-sama. Jadi, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Senang je. Kita bagi dia tangan. Dan cara kita buat tu adalah melalui buku panduan permainan kita. Dalam buku panduan ni, setiap gerakan yang kita luluskan untuk pemain bintang kita, si LLM, kita panggil dia alatan atau tools. So, apa sebenarnya alatan ni? Secara ringkasnya, ia adalah kod yang anda sendiri tulis, yang anda percaya. Fikirkan macam ni, daripada biarkan LLM tu teka-teka jawapan darab, kita bagi dia kalkulator. Kalkulator ni ialah kod kita sendiri. Jadi, LLM tu cuma perlu tahu bila nak guna kalkulator tu dan yang paling penting, kita yang kawal sepenuhnya macam mana kalkulator tu berfungsi. Kat sinilah magicnya berlaku. Cara kita berkomunikasi dengan LLM adalah melalui skema ni. Ada 3 bahagian penting. Pertama, nama. Kena unik. Kedua, dan yang ni paling penting, perihalan. Kalau perihalan anda bagus, LLM akan tahu dengan tepat bila masanya nak guna alatan anda. Anggap je macam arahan dalam buku panduan tu. Dan yang ketiga, parameter. Ini pula data yang diperlukan oleh alatan tu untuk buat kerja dia. Okey. Sebelum kita teruja sangat, kena ingat, pemain paling hebat pun kadang-kadang buat silap. Bila kita bina ejen ni, ada beberapa jerangkap samar teknikal yang biasa orang buat. Jom kita tengok 4 kesilapan yang paling kerap berlaku supaya kita boleh elak. Kesilapan nombor 1, tak ada senarai kebenaran atau allow list. Kalau kita tak bagi senarai alatan yang kita luluskan, model tu mungkin akan berhalusinasi. Dia cuba panggil fungsi yang tak wujud pun. Dan bila ni jadi, ejen kita akan crash. Jadi ingat, sentiasa senaraikan dengan jelas gerakan mana yang dibenarkan. Yang kedua ni agak teknikal sikit tapi sangat-sangat penting. Model akan hantar argumen sebagai satu string teks dalam format JSON. Kod kita pula kena parse string ni. Maksudnya kena tukarkan teks tu kepada format yang kod kita boleh faham dan guna. Kalau kita lupa langkah ni, kod kita tak akan faham apa yang model tu suruh buat. Seterusnya, jerangkap samar nombor 3. Bayangkan alatan anda ni kerjanya tarik data dari satu laman web. Kalau dia pulangkan semua kandungan laman web tu, alamatnya, model tu akan pening. Ia akan membebankan model dan makan banyak sangat token. Jadi, peraturannya mudah je. Sentiasa ringkaskan atau potong dulu output tu sebelum hantar balik pada model. Dan yang terakhir, kesilapan nombor 4, urutan loading yang salah. Anda wajib muatkan semua pemboleh ubah persekitaran macam API key dari file .env anda tu sebelum anda import alatan anda. Fikirkan macam ni lah, anda kena buka kunci pintu dulu sebelum cuba masuk kan? Kalau urutan disalah, alatan anda tak ada kunci yang dia perlukan dan confirm akan gagal. Okey, sekarang kita dah tahu apa yang patut dielakkan. Jom kita tengok pula strategi untuk menang. Ada satu corak, satu pattern yang boleh dipercayai dan selamat, langkah demi langkah untuk pastikan alatan kita ni berjalan dengan lancar setiap masa. Inilah asas untuk bina ejen yang betul-betul mantap. Inilah dia, gelung selamat, strategi kita. Jom kita pecahkan satu-satu. Langkah pertama, panggil model. Kita tanya model dulu, nak guna alatan tak? Langkah kedua, simpan panggilan. Kalau dia kata ya, kita simpan permintaan dia tu dalam rekod.
Langkah ketiga, laksana alatan. Penting kita hanya jalankan alatan yang ada dalam senarai kebenaran kita. Langkah keempat, record output. Apa je hasil dari alatan tu, kita rekodkan. Dan akhir sekali, langkah kelima, panggil semula model. Kita hantar semua maklumat tadi balik pada model untuk dia bagi jawapan akhir. Nampak tak? Proses yang kemas, selamat dan boleh diharap. Cukup dah dengan teori. Cara paling baik untuk belajar mestilah dengan buat sendiri kan? Sekarang tiba masanya untuk anda turun padang, kita buat sikit latihan praktikal untuk mantapkan lagi kemahiran baru ni. Okey, ini latihan untuk anda. Pertama, jalankan fail 04_tools_calc.py untuk sediakan persekitaran. Kedua, konfigurasikan fail .env anda. Ketiga, yang ni cabarannya, buka fail tools.py dan tambahkan skema untuk alatan penukaran suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Dan akhir sekali, masa untuk uji. Cuba tanya model untuk tukarkan suhu dan pastikan ejen anda panggil alatan yang betul dan bagi jawapan yang tepat. Selamat mencuba! Jadi, tahniah, kita dah berjaya. Kita dah bagi otak LMM kita sepasang tangan yang boleh diharap. Sekarang ni, kemungkinannya hampir tak terhad daripada automasi kerja hinggalah interaksi dengan dunia digital. Jadi, soalan terakhir saya untuk anda. Sekarang, ejen anda dah ada tangan, apa perkara hebat pertama yang anda akan ajar dia buat?